Belanja mat. Assalamualaikum. Ni kereta dia. Belanja habis lah. Ni kancil apa bang? Perkenalkan diri dulu lah. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ikhwan. Boleh tu? Boleh. Ni kancil bulat 60 lah. Okay bang, boleh review dari depan dulu lah. Okay, hari ni kita santai Hari ni kita flight ni. Hari ni kita santai santai-santai review. Dia lah takut. Lelek lah. Kita start dari depan. Depan mana buat apa? Tak buat apa pun. Ni ori ni. Mana ada tu ori je? Oh bukan. Tak. Berapa habis buat je? Ini? Ha. Ni buat sendiri je. Buat sendiri? Aduh ni cerita benda jujur cerita. Ni Itai bonet dah teruk. Jadi beli stiker carbon. Dia nampak macam ori kalau buat lawa, tapi ni ada gelembung-gelembung sikit. Boleh tu. Ni buat dari jauh tak nampak kan. Tapi kalau dari jauh tak nampak. Tapi kalau buat kedai okey, ni buat sendiri ni. Nanti fender ni nak buat macam ni juga. Fender. Ni dah pasang? Tak, bukan. Ni cek fender baru sebab fender ni tu dah teruk kopi. Oh, tukar baru? Beli yang second lah, cek second biji. Buat lelaki pun okey. Kalau tidak jadi macam lelaki ni. Oh, pasal ni kau pasang dua-dua sama. Okay. Depan ni. Mana? Ni Shopee ada. Shopee memang untuk kancil bulat lah. Abang macam saya Shopee Motorsport. Nak beli yang ni tak mampu lah. Tak apa, slow. Daripada aku ada kancil tak buat gak. Dia tepi lah. Rim belanja Rim apa ni bang? Ni Enkai RPF 14. Enkai RPM 14. RPF. Lawa. Fitment padu Tu jari. Suspension pakai macam mana bang? Suspension spring lah. Spring standard potong. Nak pakai stable tak mampu ni. Okey. Mampu. Ni kereta budak sekolah. Kalau korang nak tahu, umur dia baru belasan tau. Dah main kereta macam ni. Barang cash. Aku pun tak mampu. Okay lah, tepi nampak macam tak ada apa. Oh, brake spray Brake spray. Biasa kalau player kancil ni dia tanya fitment tayar. Saiz tayar apa bang? Saiz tayar 165/55. Ni yang standard 14 lah. Biasa yang pakai 15, 16 ni dia pakai yang kecil. Tapi jahat lah fitment. Anja tak buat sial. Ni sedap okey lah. Okey lah, belakang. Belakang macam padu. Apa ada abang buat kat belakang? Belakang tak buat banyak lah. Mana ada buat ni wiper tambah ni dengan exhaust je lah. Number plate tu. Ni tukar ke atau tampal? Dia ada cover dia. Ni pun Shopee lah. Ada jual cover dia. Ni lah. Ni belanja habis ni. Ni piping saiz berapa ni bang? Dari depan belakang ke? Belakang je? Buang tabung tengah je. Buang tabung tengah? Depan belakang maksud dia? Kira welding tengah ke? Dari depan ke tengah ke belakang? Daripada start tabung last ni lah. Tabung belakang ke sini. Tabung belakang je lah. Ni saiz apa ni? Buat macam besar kucing boleh masuk. Yang ni inlet tu 4 inci. 4 inci? Kepala otak. Ya betul 4 inci. 4 inci memang besar lah. Kalau piping dia start pada tabung tengah yang potong tu 2 inci lah. Patutnya tak boleh pakai. Habis? Kereta drop, tak ada power. Ni buat belanja boleh lah. Buat belanja Not bad. Okay lah, kita nak layan interior lah. Tadi saya naik kereta abang, interior nampak baru. Kita layan interior dulu, jom. Layan interior. Weh, cerita sikit apa abang dah buat kat interior. Ya, saya masuk sana lah. Boleh. Abang cerita. Interior apa abang dah buat? Interior baru steering, lepas tu gear knob, meter, 3 balik. Ni jahat Dengan tu lah. Ni apa? Satu function apa? Yang ni ni temperature, water temp. Yang ni RPM. Yang ni voltmeter. Yang ni untuk tengok bateri lah. Yang ni lawa ni, menarik. Yang ni tak betul, kereta pun boleh meletup kan. Ada lagi ke? Ada gas lagi? Boleh hidup ni. Tinggal nak meletup ni. Jangan gila. Ni kapet. Kalau saya nak tiru konsep abang boleh? Boleh, apa ada kan. Ni lawa. Tempat kaki momo. Tapi ni kopi. Tak apa abang. Kereta budak sekolah. Kopi-kopi pun
Ada orang tak ada kereta. Rezeki masing-masing lah. Ni betul-betul simple punya review ni. Tu lah. Tak banyak. Ingat buat video apa, shoot ke apa? Kita layan lah, kita layan. Dia nak video shoot sebenarnya, dia nak content. Korang boleh follow dia. Nanti saya letak TikTok dia dekat link. Kat description korang boleh follow. So apa abang punya next project untuk kereta ni? Punya plan besar. Tengah kumpul modal lah. Yang paling besar enjin lah. Tak boleh tahan lah. Tekan-tekan kat situ. Tak boleh tahan. Enjin apa abang plan nak angkat? Antara L2S dengan N9 lah. JBJL. Sekarang ni enjin sini memang sini. Dia nak payung enjin, Tapi alhamdulillah orang kata clean lah, alhamdulillah. Clean macam ni ya. Kemas agak ni. Ni potong cabut? Ni potong. Ni cabut. Apa beza cabut dengan potong? Nak tahu je sebab ingat potong, nak tiru. Dia tak ada potong cabut. Dia antara cabut dengan ada je. Kalau cabut ni dia tahu macam PCO kan. Whoop. Tu masuk ah. Ni lagi awas ah. Ada toyo lah dalam. Toyo tak ada ya. Ya, bukan itu turun enjin ke bang? Mana ada. Boleh zoom. Tak boleh zoom. Ada logo Daihatsu ni. Weh. Sekira enjin lah next. Enjin lah. Wah, slow boleh. Budak ni baru belasan ni. Belasan dah main kereta. Tengok main mesin. Kena. Jangan. Okay bang, terima kasih Jadi kita layan sinematik abang. Okay baik. Sinematik. So itu saja. Lagi kita nak shoot kejap kereta ni. Apa-apa Roger balik.